Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menurunkan 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum atau 3R setakat April lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching berkata, tindakan itu merupakan sebahagian maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima bagi permohonan menurunkan kandungan sensitif pada tahun ini. Kita memang nampak bahawa aduan-aduan yang kami terima dan jugalah posting yang diturunkan memang setiap tahun yang meningkat. Untuk tahun 2022, kandungan 3R yang telah diturunkan adalah 175. Tahun 2023 ia meningkat ke 1633. Untuk tahun 2024 adalah 4830. Tahun yang lalu dia turun sikit, dia menjadi 1504. Ditemui selepas menghadiri bengkel pendidikan pencipta kandungan TikTok Shop di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Senai pada Sabtu. Teo berkata, secara keseluruhan, sebanyak 8,540 kandungan 3R telah diturunkan sejak 2022 hingga bulan lepas. Kebanyakan kes berkaitan kandungan 3R disiasat polis Diraja Malaysia berdasarkan persefahaman antara agensi itu dan MCMC yang bertindak sebagai rakan teknikal dengan menyediakan sokongan kepakaran bagi mengenal pasti individu di sebalik akaun terlibat.